Assalamualaikum, hai, selamat petang semua. Petang ni hacak dengan ulu balang rimba. Lama tak turun sungai dia. Air baru tak besar ni. Tahu lah, kita orang cuba tengok. Asal tepek-tepek hari ni. Hutan dia jangan nak hutan. Tapi hari macam nak hujan ni. Ni dulu ni kau ni. Kalau awak mana yang tu? Kampung. Bawa yang tu lah. Kau ni. Jom, apa-apa kita jumpa kat sungai tu. Jom. Ni pembesar lagi, bukan laju air. Tak apa, kita cuba lah. Jadi. Ada rezeki ada. Jom. Ikan batu ni timbul ni, tenggelam ni. Kayak mana ni? Lentang. Yang tu kita tak lentang. Yang biasa. Apa ni tengah sikit laju tak boleh. Batu ada tak? Ni? Tepi ni. Okey, jom. Let's go. Kita dalam ni. Tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tu apa lah? Tu lah. Daging kau tu banyak. Lebih kurang ni sama. Banyak aja hutan sana. Tak. Ni ke bawah sikit. Oh, ada ikan melanggar dah. Ikan mana tu? Kalu-kalu. Yang besar tu mana tu? Ada upah. Ada lagi seekor. Hei, mana dia? Oh, itu. Sikit. Ada? Tak ada menarik tadi. Baik. Itu dia. Lepas tu. Tak ada. Ada upah. Ibu dia terucuk je ni. Ibu dia terlecak. Saya batu tak. Ini batu air laju ni. Okey, settle. Dari yang pertama. Atau lagi kita bawa bawah tetek. Habis kalu dalam. Pasang tepek. Habis kalu dah ni. Banyak. Yang kedua ni. Dalam weh. Dalam kat sini ni. Jadi lagi. Kawan lagi datang tu. Okey, dah yang kedua settle. Masa mepeh ni. Oh, deh. Tu deh, jangan deh. Oh, bau. Oh, besar kala. Ada dalam 2 kilo. Tak dah tu, ambat. Hah? Ambat. Ada lagi deh. Oh, situ pula. Ambil yang besar dulu deh. Ada lagi? Tengok sikit tu. Oh, seekor lagi. Oh, dah nak balik pun melanggar. Oh, tu deh, depan hang. Situ. Pas dah ni. Lepas. Aku dekat.
Takut daripada bawah dia. Daripada atas. Ya. Tapi dia boleh patah balik. Dia kendur. Tak ada lah. Ganu ada seekor. Lepas dah yang besar sayang. Sayang 2 kilo tu. 2 kilo. Oh, anu pula. Ada lagi tepi tu. Dia jatuh tadi. Yang kecil ni. Kan? Besar. Kecil juga. Ada. Aduh. Dia patah balik tu. Pandai dia. Sekejap ke. Ada rezeki besok ada. Dia. Itu saya nak tadi tak? Sikit-sikit. Udah. Kalau poh pasang. Lucu tu. Lucu. Berapa kali lagu dia? 3. Aduh. InsyaAllah bawah pula. Lebih apa? Yang ketiga. Dah lebih. Okey, settle satu lagi. Hah? Kita menganyut. Tengok pot bawah ni. Di sini ada satu lubuk ni. Lubuk ni dah saya tak kecewa lubuk ni. Ada pasang air surut. Air besar ni tak tahu lah. Apa lubuk Sudah turun hujan. Lubuk petai tu. Makin lebat hujan. Tarik ke depan. Orang dia sangkut situ tak anyuk. Tak. Okey, settle satu lagi. Hujan lebat dah. Gugung-gugung atas. Okey, settle satu lagi. Alhamdulillah cap dah siap pasang jaring mentah ni. Dengan ulu balang dia 5 utas jaring kita orang pasang. Bawa 6 utas tadi. Satu utas tu tak ada tempat nak pasang. Lagi pun ni hujan tak berhenti lagi. Minta janganlah hujan lebat malam ni. Okey, macam biasa kita jumpa pagi esok. Stay tune. Tengok ikan kaldu. Oh pasang. Jadi dah 2 ekor. Adik-beradik kot. Ni besar sikit. Yang asal tadi besok lah. Hujan pun tak berhenti lagi lah. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Okey, macam biasa pagi ni. Acak dengan ulu balang di rimba. Baik, mana tadi tak hujan. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Okey, acak pun dah sampai lah. Dengan ulu balang. Jom kita tengok pagi ni. Ada hasil kita ada. Let's go. Oh, makan kuih tu. Tinggi dia. Donat. Donat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Donat Malaysia. Tengok dari bawah tu tak? Kita tengok dari sini tu. Lapun situ. Jom. Air surut sikit pada semalam ni. Nampak tali ikat tu. Kat kayu tu. Malam dalam air tu. Ni nampak tu. Rimbu Mudah dia lah hasil pagi ni. Oh, nampak dah tu. Putih-putih ikan tu. Mau kita Tengok bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, air panas lah ni.
Ya, ni lah ada hasil. Ikan ni. Ke depan. Ada ikan ni. Belum musim dia. Belum. Hari nak besar lagi ni dia. Hasil. Tengok. Ada ikan tu. Ni, mana? Oh, tu ada. Besar nampak. Lubalang seekor. Ini tak ada. Ni? Ada. Ada. Oh, ada sudah. Besar. Oh, boleh tahan. Tinggal adik dia. Ikan tak berapa lagi ni. Lihat. Ada ikan lagi. Ada ikan ni. Dua ekor tadi dah. Kau buka ni. Dua ekor dah ni. Letak kat sini. Letak pula. Kalau lentang ada je ikan. Letak berkumpul je. Dah seminggu ni saya tak hujan ha. Lempung ada. Cuaca panas pula ni dia. Noh kita tengok main batas pula. Lekat dia. Kat batang kayu tu. Oh, batang kayu atas ni Ikan. Ada. Tu kata Ni ikan kala atas. Busuk lah kala ni. jari ni lepas ke depan lah. Depan depan. Balik pada tadi. Nak ambil je kala ni. Tak tahu. Ambil. Tinggal tu tak? Tak dia macam ni. Tak ada depan. Si kaloi. Boleh. Tadi ikan hujung. Ada ikan ni. Ada. Perih. Mepeh pun perih tak? Mepeh pun tadi ikan ni. Angkut dah bawah ni. Kerampan ni tak? Ikan. Sampai gulu balang. Menyelam. Kita tengok ikan apa. Mula-mula tadi angkat ada ikan. Besar Oh, besar lampau.
Ada. Lagi kita pergi tu. Minyak aku tak ada asyik dah. Dekat lah. Tak dekat lah. Tak ada sini atas ni tempat jasa. Aku pegang. Aku bubuh ikan. Ikan-ikan tak ada ni. Dah nak kerucuk lah. Tak ada. Besar. Ikan ada ni. Ada balangan tadi ikan. Nak balik kayu. Ada ikan. Ada. Oh ni ada. Oh lampau ah. Ada dia ikan. Lidik dah dulu dia. Oh. Kayu ni aku duduk ujung. Oh, dia. Betul. Tu kayu jaga perut. Oh ni. Ha, nampak. Ada rezeki lagi. Mana tak buta lah jari ni. Ingat aku buta lah tadi je ni. Ada lah upah. Satu tas ekor. Banyak kayu. Banyak. Oh, biar awak dulu ni. Berayak. Selang. Ha, settle. Kawasan. Benda atas jalan di sana nak. Locel. Jalan ya. Dah. Bisa korek ni. Banyak ni. Oh, yang ni besar sikit. Banyak tempat koyok. 4 ekor silo ni. Besar ni. Ya. Settle. Ayo kira ni. Kasar-kasar ikan. Boleh lah ada upah kat laut. Upah. Buat lauk. Tak minta lah 2 utas dari belah atas tu. Pukul dia. Ada api ya. Ada api lah. Dari atas. Mau kita. Tengok auto dulu kan ni. Dari bawah dulu. Lagi senang buang sampah. Hanyut ke bawah. Tak. Senang. Soalan itu. Sekejap. Pelampung. Tadi ikan.
Tapi kalau kesal makan kat batu ni besar ikan ni mulut nampak. Tak nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Malang kumpul ni. Tak ada rasa apa dia. Ada ikan ni. Rasa gegar. Ada ni. Tu. Ampan Jawa. Kerai. Alhamdulillah ada juga. Mana kena ni? Mula kena ni nampak. Ada juga rezeki kerai. Belakang ni kot ada juga. Hari ni yang nampak slow sikit air. Ada dah. Biar. Itu buat lari. Patutnya berlonggok nampak mana. Ada. Cuba. Dekat tu. Ni pula bawah ni. Mana elok tak dekat. Dekat tu. Tak juga ni. Loh, koyok ni. Dah nampak bau nak besar dia. Dengan saiz je. Aduh. Okey. Jadilah 2 ekor. Ada upah. Besar pula kaja bawah dia. Mana kalau semalam ni tak melanggar dah. Tak besar. Tahu lah. Ke mati dah kena. Mumpai. Kalau benda ke tengah-tengah tu. Nak bayarlah Kayak kena kalu semalam ni. Ada rasa tak ada? Cantik pula ni. Tadi ikan. Gegar pun tak ada. Betul tak dia. Kamu ni sini lebih kurang ni situ ke sini. Dekat ni. Tegar. Oh nu ikat sana. Tegar. Tak ada sini. Duduk depan. Nak kata ni mendak. Tahu tak ada sini. Batu. Tu. Ui, kakak tadi ikan. Oh, baik ni. Sampai dasar. Oh dah. Tak tunggu balang seekor. Ni buka. Oh tengah mai. Sampai belakang. Baru nak hidup tinggalan pun. Tengok. Tak hidup lah. Masuk bumi tak hidup ada. Alhamdulillah ada juga.
Oh, ikan. Ikan ke ni? Kan ubi tak? Ha? Oh, dia kalau ni. Kalau besar ni. Oh. Alhamdulillah. Oh, dapat juga kalau semalam. Dapat juga ni orang dia. Ada punca. Sedai duk je. Duduk. Masuk tu. Tak payah susah-susah. Dia tak nak dulu je. Oh, dah selamat. Oh, dah. Lekor lah, tak tahu. Berapa ekor jari ni? 2 ekor? Alhamdulillah. Kalau ni tinggalan. Tinggi sangat. Mesti jari tu. Senang. Balik entai suci dah. Ya deh. Nah, jari mudah siap bela. Asyik nanti kita tengok kat rumah tu. Alhamdulillah boleh tahan ke. Buat ikan kaldu ni ni. Jadilah. Kalau lah. 4-5 kilo ada je ke. Tuh. Okey, dah ni permulaan. Tak nak kau. Boleh ni. Jadilah. Ada berapa kilo? 3 kilo. 4 kilo dah. Oh, 4 kilo. Ikan kaldu tu saja pun dah 2 kilo. Oh, 4 kilo je. 4 kilo lebih. Alah. Dia tu 4 kilo 4 kilo setengah. Dia timbang kali ni. Nego apa ni? Hidup. Kilo 9 kalau dekat 2 kilo. Inilah kalau kita running ni. Jual 2 kilo. Janganlah. Lampam yang tu kilo lebih. Banyak oh. Yang ni 30. Ini kerai dengan tenggalan. Kerai 2 ekor, tenggalan seekor. Yang ni 30 ke? 30. Wah, ni lampang semua. Yang ni sekilo lebih. Nak kedua ni. Kita buat balik dah. Okey, ada jual ikan. Ha. Besar lampang. Gaji kita hari ni. Dapatlah RM30 orang. RM30 seorang. Jadilah. Lepas duit okut, duit minyak dia. Yang ni ulu balang nak buat pasang. Ikan kala ni. 3 ekor. Potong. Mana dah 2 ekor kan? Semalam 2 ekor. Tak nak ni. Alhamdulillah ada juga rezeki acak dengan ulu balang di rimba pagi ni. Jual ikan tadi dapatlah RM30 seorang untuk pagi ni. Tengoklah dalam 2-3 hari lagi. Kalau air dah betul-betul surut nanti, kita orang repeat balik. Okey, sampai sini ya episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana siapa acak, yang komen, yang share, yang like. Yang belum subscribe, InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.